Kenal tak AI Team? Korang kan Gen Z. Tahu tak AI Team nak Amanah Zahan, Arms Team tu? Yang tengah viral Amanah Zahan ke tak tahu? Oh, yang makan fresh tu Saya tak baik nak ketawa sebab tengah puasa. Tapi saya tak ketawa. Saya lebih kurang lah yang saya tak ketawa. Okey, jadi bagus awak pun tak ketawa. Okey, sekarang ni Amanah Zahan Team tengah viral. Tapi walaupun ada hampir 3 juta pengikut, tapi view you nak menjunam ya. Ke 30k view je sehari. Dulu 304k, 400k. Kerana kes penipuan di Indonesia. Katanya kehilangan tim Ika tu 3 hari sampai orang solat hajat semua. Tiba-tiba kata minta maaf penipu saja. Tapi sekarang ramai yang tak nak follow dah. Apa pendapat korang? Sebab bulan puasa pun kadang diorang buat konten cinta-cintun kan. Ramai budak-budak yang tengok. Apa pendapat tu, nasihat korang untuk korang Amanah Zahan ni dapat balik kepercayaan? Sebenarnya dia kena sedar bahawa apa benda yang dia buat tu benda yang tak betul. Dan dia kena sedar juga bahawa dia kena bawa konten yang bernas untuk budak-budak yang next generation. Dia kena minta maaf tu ikhlas lah. Betul. Sebab kita orang ni budak-budak muda. Betul. Kita orang sendiri adalah generasi yang tengok social media. So social media ni sebenarnya perlu menjadi benda yang positif. Positif, betul, saya setuju. Awak pun tengok jugalah. Adalah tengok apa gosip yang berlaku tu. Korang pun setuju dengan akak ni. Akak semua pandai bercakap. Okay. Saya pun kalah. Okay. Sekarang ni saya tanya, korang pilih AI Team Alif Irfan atau Arms Team? Mana pemenangnya? Kita orang tak pilih mana-mana. Korang support je yang mana yang okey? Okey, kalau adik tengok tak Alif Irfan Team, AI Team? Tengok. Amanah Zahan Team. Ini kita nak tanya ni. Tak tengok lah. Okey, kenapa tu? Adakah kerana kontroversi? Itu kita nak tanya sikit boleh? Okey, adik memang pilih AI Team daripada Amanah Zahan lah. Okey, kalau Amanah Zahan ni kita tengok kat bulan puasa ni, memanglah dah turunnya view dia. Walaupun hampir 3 juta follower, setiap hari ada 300k view, 400k view, tiba-tiba turun menjunam 30k, 20k view sahaja setiap hari. Mungkin kerana penipuan tentang Ika hilang kat Indonesia tu. Tapi juga ada yang cakap bulan puasa pun konten tu masih berdasarkan cinta perempuan lelaki je. Tak ada orang kata batas sikit lah. Apa nasihat awak untuk orang kira Amanah Zahan ni dapat balik kepercayaan orang? Apa dia patut buat dengan konten dia? Dapat awak sendirilah. Awak rasa apa? Kalau awak nak sokong dia pun, apa je dia patut buat? Tukar channel tu, cara dia macam mana ke? Minta maaf jugalah. Jujur? Ya, jujur lah. Benda semua benda tak payah buat prank-prank ke apa lah. Maksudnya jangan plan-plan ke? Betul, jangan plan. Lepas tu kalau macam hubungan cinta antara tim tu biasalah tu ya? Itu biasalah. Itu memang budak-budak suka tengok lah. Okey, jadi kalau adik sendiri memang rasanya boleh maafkan lah Amanah Zahan Team ni kalau dia betul-betul berubah. Okey, sebab korang muda-muda lagi, nak tanya, korang pernah dengar tak AI Team atau Amanah Zahan Team? Pernah. Saya mencari dari tadi. Tak ada yang banyak yang tengok. Ini yang saya nak tanya. Awak nama apa awak? AI Team. Awak? AI Team awak? AI Team. Ini tim AI. Korang jangan main. Apa kelebihan AI? Erina. Apa kelebihannya Erina? Sikap dia ke? Diorang lah positif lah. Motor positif lah. Positif. Awak? Aiman? Bukan Aiman Tino? Aiman. Nama awak Aiman. Saya ingat Aiman AI. Aiman. Saya ni blur sikit, sorry. Okey, awak. Saya Erina juga? Aisyah AI. Adik beradik. Ada kena-mengena lah. Maksudnya boleh relate lah dengan AI Team ni. Kalau Arms Team ni macam korang tahu kan dengan viral sekarang ni. Sebab kes di Indonesia yang penipuan talent hilang 3 hari sampai solat hajat. Sampai solat hajat tu. Jadi kita sensitif sikit lah part tu kan. Walaupun dah minta maaf, ramai yang juga cakap kata minta maaf tu bagai tak sejujurnya. Pendapat awak bulan Ramadan ni mungkin macam mana naikkan balik engagement diorang, naikkan pula view diorang? Kalau tak ambil tahu sangat tu kan. Korang maafkan ke Amanah Zahan minta maaf? Selagi tak jeng. Selagi siapa yang tu? Amanah Zahan. Amanah Zahan yang punya ahli tu okey, semua okey je lah. Diorang dah keluar. Apa komen korang atas konten cinta-cintun ni budak-budak tengok Awak pun muda-muda. Adakah best ke? Atau awak rasa macam kurangkan sikit lah bulan Ramadan? Boleh tak Amanah Zahan ke tak? Amanah Zahan. Kau rasa biasa benda tu? Kurangkan. Idea awak suka prank ke awak suka macam main dia juga prank. Prank lagi best? Orang hilang tak lah. Itu yang Amanah Zahan boleh ambil iktibar lah. Ini suara rakyat Malaysia ya. Jangan marah. Okey, kalau awak rasa awak suka konten macam mana? Prank ke? JJ. JJ sikit. Korang tengok tak Alif Irfan Team atau Amanah Zahan Team? Dah dengar tak?
Sebab ada yang terbaru ni, ada channel, ramai budak-budak muda yang buat channel konten bercinta. Biasalah kan, talent bersama talent. Bulan puasa ni pun masih buat benda yang sama. Ramai yang condemn. Pendapat korang apa yang patut korang ubah lah untuk bagi budak-budak muda Gen Z ni lebih baik dia punya contoh? Oh, that's interesting. Bulan puasa. I think for me untuk bulan puasa ni diorang need to be more aware regarding apa diorang punya sensitivity lah. Sensitivity as well as the input their video. So diorang tak boleh main release, especially kita tahu on YouTube apa social media benda tu open semua peringkat umur. Semua peringkat umur, betul. Especially kita tahu juga even ada YouTube Kids pun kadang-kadang budak dia lepas akan juga, okay? Selepas juga. So I think benda ni diorang kena ada aware lah. Common sense. Kalau akak sendiri, akak pernah nampak ke konten-konten kat TikTok yang jenis macam bercinta-cintun ni? Ada. Tapi ramai peminatnya berjuta-juta kak. Itulah, for me that's inappropriate lah. Lagi-lagi macam tak kira bukan bulan puasa je sekarang. Betul. Memang konten macam tu tak sesuai. Tak sesuai untuk budak-budak bawa umur lagi-lagi kan. Okay, adik tengok tak AI Team atau Amanah Zahan Team? Tak tengok. Adik AI Team ikut tak? Kenal tapi tak tengok. Tak tengok, tapi yang mana awak follow? AI ke Amanah Zahan? AI Team. Guys, kan aku dah kata dah guys. Budak-budak pun memang tengok ya AI Team dengan Amanah Zahan Team ni. Jadi memang kalau boleh kita perbaruhi orang kata tema channel tu dengan konten yang membawa manfaat lah, moral value yang baik. Jadi mungkin boleh naik view lagi Amanah Zahan. Walaupun channel aku kecil je, ini pendapat aku lah. Mungkin untuk dapat kepercayaan orang balik tu, kita kena tebus kesalahan kita yang pernah menipu sebelum ini dengan membuat benda-benda yang baik. Walaupun nak buat konten cinta-cinta tu terpulang, tapi lebih baiklah konten tu memberi manfaat yang menghiburkan. Kan? Kalau korang setuju, korang komen kat bawah guys. Ada tak follow AI Team atau Amanah Zahan? Kenal tak dia orang di YouTube? AI Team pernah tengok. Antara dua-dua team ni mana yang pilihan hati adik lah dari AI Team dan Amanah Zahan? AI Team. Amanah Zahan tengah viral dia di Malaysia dan Indonesia kerana kes penipuan talentnya yang katanya hilang 3 hari tapi tak hilang pun. Jadi kerana itu, walaupun dia punya channel tu ada berjuta follower, kini dah turun dari 300k view sehari ke 30,000k. Jadi pendapat adik, bagaimana dia nak kurangkan atau dapatkan balik kepercayaan balik? Sebab sekarang ni ramai yang kata di bulan puasa pun ada konten-konten bercinta, ramai yang tak suka. Macam mana pendapat adik? Mungkin dia kena buat konten yang more bermanfaat untuk budak-budak tengok sebab mostly remaja ya. Betul. Kanak-kanak pun ada. Jadi dia kena tarik perhatian daripada remaja-remaja untuk menebus balik kesalahan dia. Mungkin insya-Allah. Okay. Adik ikut tak AI Team, Alif Irfan Team? Amanah Zahan Team? Sebab ada satu Amanah Zahan Team ni yang memang viral, ada lebih hampir 3 juta follower. Tapi baru-baru ni dikejutkan dengan kes penipuan, katanya hilang di Indonesia lah. Talent dia hilang di Indonesia. Jadi daripada view tu 300,000k dah turun ke 30k sebab ramai yang tak bari, orang kata tak maafkan lah kan. Jadi apa pendapat akak? Sebab konten diorang pun banyak yang berkaitan cinta kan dalam team lelaki perempuan. Apa nasihatnya kalau mungkinnya untuk dapatkan kepercayaan rakyat Malaysia balik untuk sokong mereka? Adakah ubah cara konten? Mungkin ubah cara konten tu. Sebab ramai budak-budak yang tengok. Ke arah lebih yang bermanfaat. Lebih yang bermanfaat lah. Alif Irfan Team atau Amanah Zahan? Ada tengok tak? Pernah dengar tak? Ni dia pernah ini kita cari. Korang pernah tengok AI Team atau Amanah Zahan Team? Pernah dengar tak? Apa dia? AI Team, Alif Irfan. Tak. Tahu? Awak yang tahu, saya tanya dulu Okey. Awak sokong AI Team atau ARMS Team yang awak follow? Dulu tak? Dulu tak, tapi tahulah perkembangan diorang. Tahu. Okey, yang pasal yang terbaru Amanah Zahan punya konflik ni, tahu ke yang pasal penipuan di Indonesia, kehilangan talent 3 hari tu? Oh ya? Sampai ramai yang marah, katanya hanya plan hilangnya 3 hari sampai solat hajat, tapi sebenarnya plan sahaja. Apakah nasihat abang, mungkin sebagai orang yang pernah menonton kan social media, ramai peminatnya adalah orang muda-muda, budak-budak. Perlu ke tak? Macam mana tu? Cancel terus. Oi, abang ni striknya. Mungkin kalau dia, sebab dia ada buat permohonan maaf, awak rasa maafkan tak? Setiap kali buat salam minta maaf senang lah. Senang lah. Jadi diorang kena improve lah kan konten diorang. Awak rasa macam mana nak improve tu? Tukar yang konten bermanfaat ke macam mana? Betul. Tukar bermanfaat. Okay, terima kasih selamat hari raya abang semua sporting. Ada follow tak Amanah Zahan Team atau Alif Irfan Team? Pernah dengar tak? Pernah dengar. Antara dua awak lebih prefer yang mana? AI Team atau Amanah Zahan? Team AI ke Team ARMS? AI. Ramai yang pilih AI. Okey, kenapa? Ada sebab sendiri ke?
Tak ada. Tak ada, memang seronok tengok konten diorang lah. Okey. Yang terbaru Amanah Zahan ni viral kerana kes penipuannya di Indonesia tentang kehilangan talentnya sampai satu Indonesia pun kelang kabut tengok-tengok rupanya hanya penipuan. Walaupun berjuta follower tapi dah turun view ya sekarang. Jadi apakah nasihat akak di bulan Ramadan ni? Sebab ramai yang cakap kerana kontennya berdasarkan cinta-cintun je. Budak-budak kecil-kecil pun tengok. Mungkin untuk menerima balik kepercayaan orang ramai untuk tengok balik konten ni, naikkan view di balik. Apa kita punya nasihat kepada Amar? Alamak, saya tak tahulah. Awak tak dengar gosip tu tak tahu yang terbaru. Oh, tak tengok langsung. Mungkin nasihat awak untuk orang, bukan hanya Amar lah, channel lain yang suka buat hanya konten cinta-cintun tapi budak-budak yang tengok. Macam mana tu komen awak? Patut ke diorang tukar channel tu lebih hiburan yang lain tu? Pendapat saya lah, patutlah. Sebab sekarang ni kan kalau kita dekat media sosial bukan kita generasi yang macam orang muda je tengok. Betul. Kadang-kadang pun tengok. Pegang telefon semua kan budak-budak. Okey, jadi boleh perbaiki, mungkin orang akan maafkan dia balik. Terima kasih banyak. Adik tengok tak AI Team Alif Irfan? Ada dengar? Pernah dengar ke? Pernah dengar. AI Team Amanah Zahan Team yang tengah viral dengar juga? Tak dengar. Tak, okey. Kiranya adik memang pilih AI Team daripada Arms Team lah, sebab tu awak tengok AI Team Depends on dia punya content lah. Konten lah. Okey, perlu ke diorang tambahkan moral value? Betul lah, perlu lah. Sebab budak-budak sekarang pandai pegang telefon kan. Jadi terima kasih banyak akak. Selamat Hari Raya Aidilfitri Azhar Batin. Okay. Berdasarkan apa yang aku interview lah, ramai kat sini bukan diorang tak nak sokong Amanah Zahan. Diorang nak sokong, cumanya betul lah ramai pengikut Amanah Zahan ni budak-budak kan guys. Bila budak-budak kita nak konten tu tak adalah hanya berunsurkan cinta-cinta saja. Kenalah juga ada pengajaran yang baik. Mungkin ini hanya nasihat yang baik. Kita tak ada pun nak kritik ke apa. Di bulan yang mulia Ramadan kita nak nasihat yang baik lah. Di bulan Syawal juga, betul tak? Jadi mungkin dengan memperbaiki konten-konten tak hanya berkaitan prank yang berkaitan cinta-cinta kan, yang ekstrim-ekstrim, paranormal yang terlalu ekstrim, ada unsur penipuan, mungkin orang akan terima balik. InsyaAllah ini nasihat kita bersama-sama rakyat Malaysia untuk Amanah Zahan Team. Teruskan usaha, okey? Ada follow AI Team Alif Irfan Team atau Amanah Zahan tak? Oh tak ada. AI Team Alif Irfan dekat YouTube yang memang ramai peminat, dan Amanah Zahan Team. Pernah dengar tak? Tak pernah. Ada sokong tak ada AI Team atau Amanah Zahan Team? Oh tak sokong. Pernah tak tengok AI Team Alif Irfan Team atau Amanah Zahan Team yang tengah viral tu? Tak pernah. Tak pernah dengar AI Team Alif Irfan Tak pernah dengar tak channel Amanah Zahan Team atau Alif Irfan Team? Pernah dengar? Yang tanya korang masih muda-muda, korang tengok tak Amanah Zahan Team dengan AI Team tu, Alif Irfan? Awak tak pernah dengar? Tak tengok tak AI Team atau Amanah Zahan Team? Tak kenal Okey.